Okey, kita menuju ke pulau perhentian pada hari ini untuk day trip. Apa ni? Sandwich tuna. Kita jumpa barai sikit dengan mata pancing. Hari ni kita nak pergi bercuti, ronda-ronda. Tapi kita jumpa macam nak suruh pergi ngai ke sok. Jom. Laju je kita. Okey dia dah. Masalahnya kita nak pergi bercuti dapat macam nak suruh kita pergi macing ya. Kita tengok sikit orang naik ke laut. Dia punya sotong besar-besar sotong dia. Semalam ni be? Semalam ya? Jadi molek. Sotong. Jadi molek. Candak. Jadi candak sini sotong. Candak mana? Dia baru balik candak. Jom. Kita duduk depan. Okey, hari ni kita menuju ke pulau perhentian. This is buah berembat. Buah berembat. Pating. Buah pating. Tapi hari ni bukan nak cari pating, kita nak pergi bercuti. Alright, itu pokok dia. Nanti kita tunjuk. Bam. Ada mancing dia makan gitu ni. Apa dia ni? Dia cicak. Kampung Raja menuju ke pulau perhentian bersama rakan-rakan dan family semua. Adik. Ikan siaka. Jauh lagi. Okey, sekarang kita berada di bawah jambatan Retok untuk Bali. Kita lomba sebelah. Pulau. Sini kita dapat masjid. Kita baru sampai dekat pulau kecil, pulau perhentian. Sekarang ni kita snorkeling dulu. Google dah ada. Kita tengok. Kita baru turun daripada kita punya boat. Kita booking dulu, cok tempat dulu. Kita kembali lagi ke pulau perhentian. Rasa dah 10 tahun, 11 tahun dah. Lebih 15 tahun duduk dekat chalet mana itu lagi. Chalet sana. Dulu jauh. Sekarang ni dah dekat lah. Okey, anda ada di mana sekarang? Di Pulau Perhentian. Perhentian. Dekat mana? Dekat Terengganu. Kampung siapa? Kampung Bapok. Anda berada di mana? Pulau Perhentian di Terengganu. Besut. Aktiviti checkpoint pertama ni kita santai-santai di pulau. Tengok tak esok kat sana.
So kita nak swimming. Let's go. Kita pergi ke checkpoint untuk next number 2. Okay. Oh sorry. Abang Afiq. Sekarang ni kita mencari apa nama? Moga penyu. Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Sana Hajah, sana. Kita boleh dalam kita boleh. Ya. Dekat tak? Ada penyu tak? Jumpa penyu tak? Hui. Aimi. Sini. Berhenti lunch dekat jeti Teluk Kikit. Okay, Brother Man. Kita Macam mana? makan di Pulau Perhentian. Kata apa? Pantas kami berhibur, menikmati last time. Mana? Sana, di sana. Sedang menikmati. Makan nasi ayam kunyit. Wah, mana-mana nambah. Okay, view. Wah, hari ni ramai. Penuh tengah snorkeling kat sana. Kami pun tak berpeluang kat sana. Crowded sangat. Mana Hero? Hero kat sana. Dia dapat ikan lah. Sekarang ni kita piknik di Pulau Perhentian. Di mana ni pekakas kita ni. Abang Usuk kita tolong review sikit apa resepi kita hari ni. Okey, kita makan nasi ayam kunyit. Ayam kunyit, ayam kak wok. Kalau kedai tengok ni menangis tengok kita punya ayam kak wok di Pulau Perhentian. Ni teo ais. Teo ais bawa baju kat dapur tadi. Baru dah cukup dapur. Apa review? Oh, awak perkena Maggi apa ni? Maggi ayam. Oh, ayam. Oh, Maggi ayam. Ayam tak makan Maggi ya? Dah ambil di Maggi dia? Ajak ada paket telur extra ha. Ada telur tadi. Ustaz tengok telur hangit. Telur hangit pagi tadi. Review telur hangit. Okey, tadi kita nak datang sini kita rebus telur dulu.
Tapi kehangitan tu ada. Jadi kita buat store. Ya, Oh, kena. besar ni. Oh, ini mesti sedap ni. Dia dah jadi macam telur pindan. Telur pindan. Hangit telur di pulau memang akan habisnya. Tak seronok cara membeli kat Tengok apa dia punya resipi dia hari ni. Oh, tu dia. ni cuba saya dulu. Naik, nanti aja. Ada ikan apa semua. So, kita berjalan-jalan sekini. Oh, dia punya rayak jelata. Ramai sungguh. Sini tempat persinggahan untuk makan tengah hari. Di mana kita tengok santai-santai orang mandi di celah bot. Kaki perhentian. Apa dia? Mana adik ni? Ha? Banyak ikan? Habis dah? Dalam. Ha. Okey. Kita makan. Ha, gigit kuat-kuat. Ha, letak gitu je. Letak gitu dia datang makan. Ha, selap ah. Yes. Tengok kakak tu, kakak bagi makan. Bagi dia kakak. Nak. Muka-muka third quarter sudah half day. Half day dan muka kepenatan. Update juga. Kita berada di checkpoint untuk shark. Tengok ni. Agak hujan pula malam ni. Mengkore. Macam mana tadi tuju. Ini kita sampai di checkpoint ketiga. Di mana kawasan ni untuk melawat shark. Ikan jerun, mini jerun. Shoo. Saya nak buat flip. Pakai dulu. Okey. Wait. Okey, cepat. Alright. Whoa. Let's go, baby. Flashback. Kau masuk ke dalam ni, bagi elok. Ada. Apa sih?
Kalau tak mati sebab dia dah cabut. Pijak tadi tu golek. Cuaca tanya je. Cuaca tanya sini. Ha, try. Try yang. Tak. Ha, ada bulat. Ada. Ada. Cepat. Elok sikit tajam. Ha. Ha. Bagi Mami tak? Mami nak rasa. Ha, angkat tinggi sikit. Tak nampak. Ha. Mutiara. Mutiara. Ha? Okay, last checkpoint. Latte Air Brani. Okay. Okey, kita sampai ke checkpoint last hari ni, di mana dekat Latte Air Brani Pulau Perhentian. So kita mandi-mandi kat sini dulu, air bersih dekat sini. So ramai hari ni. Latte Air Brani nak kena mandi pun bersusun-susun. Ui. Jangan melawan cakap. Sejuk banget air. Mandi air Latte Air Brani. Memang menyegarkan. Memang mengasyikkan. Rezeki. Cuaca pun hari ni bagi kerjasama yang baik. Tapi kita punya grup hari ni bateri dah weak dah seharian hari ni sebab kita mengambil day trip. So sangat berpuas hati pada trip pada hari ini. Alhamdulillah semua dipermudahkan. Di mana kita tengok tim-tim kita kat belakang ni. Kita nak bergambar sikit. Alright. Ni air Telaga Brani untuk buat apa ni? Koleksi kat rumah. Mungkin membantu untuk buat perubatan tradisional. Beg ni beli kat Mekah, beli online. Tak.
Air Lata Berani. Atau berani. Alright. Di mana kita? Di Pulau Perhentian. Untuk mandi kat rumah. Alright. Sekarang ni kita sampai ke kampung Pulau Perhentian. Tak disangka jumpa orang dikenali. Aduh, saudara waris-waris ada dekat sini. Kita rupanya jumpa sahabat lama kita. Oh, orang yang handsome, lagi kacak bergaya. Nanti tengok kat YouTube. Alright. Nak buat aku tunang ni. Jauh ke Pulau Perhentian ni. Jumpa anak Dagosin ni jauhnya mari. Aduh, makan beras gapo yang besar badan ni. Tok meh. Allah. Ni, jumpa Tok Meh ni. Salah. Tok Meh. Tok meh. Eh, Macam dia buat jualan. nyopin. Sini ada. Kita tengok aiskrim coconut RM8 di Pulau Perhentian. Kita berjalan dulu santai tengok apa yang ada, shopping. Oh, nasi goreng. Nasi panas. Kalau lauk campur atas sana tak? Atas kapal nampak. Meriah. Snorkeling package made of islands. Trip snorkeling yang ditawarkan. Ride on trip. Kabut. Kita bershopping dulu. Terima kasih, jumpa lagi. So kita kembali ke tempat asal. Kita bagi. Ya, ni yang kita bagi. Okey, naik bot balik ke sarang. Kita dah menuju checkpoint last kampung Perhentian. Jom balik. Alhamdulillah semua hari ini dipermudahkan. To you, happy birthday to you. Happy birthday to you, Muhammad Adi. Happy birthday to you. Yeah. Terima kasih kepada rakan sahabat sama. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Ahmad Hadi. Allah selamatkan kamu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Kita apa? On the way balik. Muka penat. Okey, kita sudah sampai ke mendarat. Tak ada air banyak lagi. Air. Apa minum air banyak sambil ingat? Aduh. Sudah sampai kita. Mana orang jual sotong tadi? Oh, mana? Sotong tadi mana? Bukan jual sotong, orang candak sotong tadi pagi. Pantas satu dia. Buah berembang. Korang
Okey. beres. Terima kasih Haikal untuk tackle terbaik hari ini. Mau jumpa lagi lain kali. Nanti kita call. Nanti kita buat review. Bookman kita terbaik. Dia punya apa ni? Dah sampai ke jeti kita hari ini untuk trip ke pulau perhentian. Semuanya dipermudahkan. Cuaca bagi kerjasama dengan trip yang terbaik. Dan kita muka dah penat dah ni. Alright. Mungkin kita ada rezeki kita kembali lagi. Untuk next trip mungkin kita pergi ke Pulau Redang pula. Alright. Dan kita punya family belakang. Hari ini 2 family bersama family usop kita dan juga saya. Alright. Siapa yang menonton video ni, minta support, like, komen dan juga subscribe. Alright. Kita sampai di perahu dekat Bukit Keluang. Sampai saja kat jeti, kita isi perut dulu. Dekat di perahu Bukit Keluang, di mana kita tengok ramai-ramai santai petang. Dekat Rawang pun ada di perahu. Dekat Besut pun ada di perahu. Oh, baru buka ni. Mana? Afiq ingat ni Afiq. Adi ikut ni kot depan. Ngana kot. Tak ada. Awak lagi depan dah. So kita tengok view di perahu Bukit Keluang. Goreng? Makan Afiq. Kambing siapa ni? Ni nasi goreng kambing. Kambing. Ni apa ni? Maggi. Maggi hadis. So. Ni kita punya lah mukbang ni. Mukbang Tepus lagi tak? di Sebab ni nampak lain sikit kita pantai. ambil gambar. Sika jelajah ke pulau kembali lagi dengan AA Fishing Channel bersama keluarga, usap sekeluarga turut sama ke pulau perhentian destinasi tercinta. Di jeti Kampung Raja Besut kami menanti, enjin bot berbunyi memecah sepi, debaran terasa di dalam hati, membelah ombak menuju destinasi. Kutip-kutip kanu kita indah suasana,